Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Muhammad Fazil bin Jamal selaku pensyarah perbandingan sistem pendidikan global dan antarabangsa. Hari ini, kami akan membincangkan berkenaan isu persamaan atau perbezaan dari segi struktur pentadbiran, kurikulum khas negeri dan program inovasi. Sebelum kami memulakan perbincangan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Izzah Nurliana binti Effendi, nombor matriks KID 2406041440. Nama saya Alfa Atira binti Afzal Amni, nombor kad matriks KID 2406044137. Nama saya Izzati Afiqah binti Rosli, nombor kad matriks KID 2406042116. Nama diberi Hairun Najira binti Daud, nombor kad matrik KID 2406044139. Pertama sekali, kita teruskan dengan perbandingan sistem pendidikan antara dua negeri di Malaysia, iaitu Sistem Pendidikan Islam Negeri Selangor dan Sistem Pendidikan Islam Negeri Johor. Perbandingan akan dibuat dari segi struktur pentadbiran, kurikulum khas negeri serta program inovasi yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan di kedua-dua negeri. Sistem pendidikan Islam di Malaysia berada di bawah pentadbiran kerajaan negeri melalui Jabatan Agama Islam negeri masing-masing dan setiap negeri mempunyai cara pengurusan yang berbeza. Secara umumnya, kedua-dua negeri mempunyai persamaan iaitu berteraskan Al-Quran dan Sunnah, ditadbir oleh Jabatan Agama Negeri serta bertujuan melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak. Namun begitu, terdapat beberapa perbezaan antara Johor dan Selangor. Di Johor, sistem pendidikan Islam berada di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Johor atau JAIJ. Sistem ini lebih bersifat tradisional dan memberi penekanan yang kuat kepada asas agama serta pengajian kitab. Manakala di Selangor, sistem pendidikan Islam ditadbir oleh Jabatan Agama Islam Selangor atau JAIS. Sistem lebih moden dan tersusun serta menggabungkan pendidikan akademik dan agama secara seimbang. Oleh itu, tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat persamaan dan perbezaan antara kedua-dua sistem serta memahami kelebihan setiap negeri dalam mengurus pendidikan Islam dengan lebih berkesan. Baik, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang struktur pentadbiran. Secara ringkas, struktur ini disusun dalam bentuk berperingkat, bermula dari peringkat pusat, kemudian turun ke negeri, daerah dan akhirnya ke sekolah. Setiap peringkat ini mempunyai peranan tersendiri untuk memastikan sistem pendidikan berjalan dengan lancar. Kita mulakan dengan peringkat paling utama iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM. Di peringkat ini, semua dasar dan pendidikan digubal. Maksudnya, segala perancangan besar tentang pendidikan negara datang daripada KPM. Selain itu, KPM juga tentukan kurikulum kebangsaan yang digunakan di semua sekolah supaya pembelajaran lebih seragam. KPM juga berperanan mengawal dan memantau keseluruhan sistem pendidikan supaya selari dengan matlamat yang ditetapkan oleh negara. Seterusnya ialah Jabatan Pendidikan Negeri ataupun JPN. JPN ini ibarat penghubung antara KPM dengan sekolah di peringkat negeri. Mereka akan melaksanakan semua dasar yang telah ditetapkan oleh KPM. Dalam masa yang sama, JPN juga memantau pengurusan sekolah dan memastikan setiap sekolah di negeri tersebut mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Mereka juga menyelaras program-program pendidikan di peringkat negeri. Di peringkat yang lebih dekat dengan sekolah pula ialah Pejabat Pendidikan Daerah atau PPD. PPD memainkan peranan penting kerana mereka berurusan secara langsung di sekolah. Mereka membantu dari pentadbiran sekolah, menyokong para guru dan memantau prestasi sekolah. Sekiranya mempunyai masalah, kebiasaannya PPD akan menjadi pihak pertama untuk menyelesaikan masalah dengan lebih dekat di dalam situasi sebenar. Akhir sekali ialah peringkat sekolah, iaitu tempat sebenar pentaksiran bilik darjah berlangsung. Sekolah diketuai oleh pengetua atau guru besar yang mengurus pentadbiran sekolah secara keseluruhan. Guru pula bertanggungjawab untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta membentuk sasiah pelajar. Di sekolah, terdapat program yang dijalankan untuk memberi manfaat serta didikan melalui aktiviti yang berkesan. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang kurikulum khas negeri. Kurikulum merupakan kepada pelan pembelajaran yang digunakan di sekolah. Kurikulum khas negeri pula ialah kurikulum yang disesuaikan mengikut keperluan dan keunikan sesuatu negeri. Di Malaysia, kurikulum utama yang digunakan ialah kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM dan kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR. Kurikulum ini digunakan secara menyeluruh di semua negeri. Namun begitu, terdapat elemen khas yang berbeza mengikut negeri seperti penekanan kepada pendidikan agama, budaya tempatan dan juga bahasa.
Sebagai contoh, negeri seperti Johor dan Kelantan lebih menekankan pendidikan Islam, manakala Sabah dan Sarawak menekankan budaya etnik tempatan dalam pembelajaran. Selain itu, pentaksiran murid dijalankan melalui pentaksiran bilik darjah iaitu PBD, iaitu penilaian secara berterusan melalui aktiviti dan tugasan. Kesimpulannya, walaupun kurikulum di Malaysia adalah standard, setiap negeri masih mempunyai keunikan tersendiri bagi memenuhi keperluan pelajar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang program inovasi dalam pendidikan. Program inovasi merujuk kepada pembaharuan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Antara contoh inovasi ialah e-learning iaitu pembelajaran atas talian, kelas digital seperti Google Classroom dan Microsoft Teams, serta penggunaan video, kuis dan aplikasi interaktif. Inovasi ini menjadikan pembelajaran lebih menarik, mudah diakses dan membantu meningkatkan kefahaman pelajar. Bagi pelaksanaan inovasi ini, guru memainkan peranan penting dalam menggunakan teknologi semasa proses PDP. Dalam e-learning, guru menyediakan bahan seperti nota, video dan tugasan secara atas talian supaya pelajar boleh mengaksesnya pada bila-bila masa. Selain itu, kelas digital dijalankan menggunakan aplikasi seperti Microsoft Teams atau Google Meet yang membolehkan interaksi secara langsung antara guru dan pelajar. Guru juga menggunakan video pembelajaran serta kuis interaktif bagi menjadikan PDP lebih menarik. Secara keseluruhannya, pembentangan ini telah membandingkan sistem pendidikan dari segi latar belakang, struktur pentadbiran, kurikulum serta program inovasi. Setiap sistem pendidikan mempunyai keunikan dan kelebihan tersendiri dalam memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Struktur pentadbiran yang tersusun membantu kelancaran pengurusan pendidikan, manakala kurikulum yang dirancang dengan baik berperanan dalam membentuk ilmu dan kemahiran pelajar. Selain itu, program inovasi yang berasaskan teknologi turut meningkatkan kualiti pembelajaran agar lebih menarik dan berkesan. Oleh itu, penambahbaikan secara berterusan amat penting bagi melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Sekian, terima kasih.